Geng, aku baru beli 2 biji nozzle. 0.2 dan juga 0.4 jenis Harden. Jom aku review jap nozzle 0.2. Firstly, kita buka dulu cover nozzle ni. Tekan je sebelah tepi ni dan hati-hati tarik keluar. Then, korang tarik keluar hot end cover yang getah ni. Tarik dan buka klip besi ni untuk keluarkan nozzle. Semua step ni korang buat dengan berhati-hati ya. Jangan gopoh sangat, kang ada yang patah satu kejel lah pula. Kalau tak silap aku, harga nozzle 0.2 ni lebih kurang RM80. Aku beli dengan Smith 3D. Next step, ready untuk pasang nozzle 0.2 ni. Kat belakang nozzle ni ada magnet tau, so mudah sikit korang nak pasang. Then, clip je semula untuk make sure nozzle ketat. Lepas tu pasang hot end cover getah ni semula. Aku tak pasang cover ni dulu sebab aku nak test manalah tahu ada kebocoran filament kat luar nozzle ni. So mudahlah aku nak pantau. Dah siap pasang nozzle, benda paling penting korang kena tukar setting nozzle kat mesin korang ni. Tukar 0.2 tau. Macam biasa untuk test print, model wajib semua orang akan print benchy lah kan. Hasil print pada aku memang cun. Layer 0.08, takkanlah tak cun pulok kan. Tunggu next video, aku print barang 8 jam guna nozzle 0.2 ni.